7 ada darab bahagi. Ui, 5 markah ni. 2 markah. Zalim. Aras rendah. Ya ke? Layankanlah juga. Okey, maksudnya kita nak kena darab dulu, lepas tu bahagi dengan 5. Gitu je. Okey. So, 4 sifar 25 darabkan dengan 7. Okey. So, tapi jawapan nak dalam kilogram dengan gram. Okey. Tak apa. Kita jadikan dia semua gram dulu. Okey, memang dalam gram pun. Okey. Baik. Sifar 7. 7 darab 5, 35. 7 darab 2, 14 tambah 3, 17. 1. 7 darab sifar tambah 1. 7 darab 4, 28. Okey, dah. So, 28,175 nak dibahagikan dengan 5. Okey, so macam biasa 20,000. Paling kecil patutnya ialah 50,000. Ini 20,000 tak cukup. Maka sini tiada nilai. So cari 28. So 25, 5, 31, 6, 17 turun 3, 15, 2 turun 5, 25. So jawapannya 5635 gram. Tapi jawapan nak kilogram dengan gram. Macam biasa kita tahu bahawa 1000 gram baru bertukar menjadi 1 kilogram. Tukar nama. Jadi ini dah 5,000. Ini 1,001. So 5,000 ya 5 lah. 5 kilogram. Yang lain tu ialah gram. Okey, boleh? Gitu je lah. Tak ada apa-apa. Baik. Tapi isunya ialah awak tak hafal sifar. Okey, tadi jawapannya 5635 try kan. Okey, so 4 sifar 25 darab dengan 7. Okey, tak apa sifar. Cikgu bagi satu kelonggaran, iaitu buat sifar. Sifar 7 ni special dengan sifar 3. Iaitu apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bermula dengan sifar 7, maknanya 7 dah kat sini. Sifar 1, 2, 2, 3, 4, 4, 5, 6. Dah. So, sama juga. So, cikgu, saya nak buat cara lain boleh tak cikgu? Cara apa? Saya nak mulakan daripada depan cikgu. Dari sini. Boleh. 28, sifar 14, 35. So, 28175. Dah. Bahagikan dengan 5 pula. 28175. Bagi 5. Tak boleh. 28. Saya tak hafal sifar. Okey lah. Tak sifar memang lambat lah. Jangan marahkan cikgu. So 28 ni lah 10, 8. Dalamnya ada 5. Dalamnya ada 5. Ada 5. Dalam ni ada 5, 3. Dah. So 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 jawapannya. Okey. Ada baki 3. 3. Sambungkan dengan nombor selepas 28. 1. Jadi 31. 31 ialah 10, 10, 10, 1. 5, 5, 5, 5, 5. 1. Okey. So, ada berapa 5? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, letak 6 baki 1. Timbul 7. Jadi 1 dengan 7. 17. 1, 10, 7. 10 ada 5, 5.
7 ada 5, 2. Ada berapa 5? 3. Baki 2. Datanglah nombor 5 pula. 25. 10, 10, 5. So 5, 5, 5, 5, 5. So 1, 2, 3, 4, 5, 5. So jawapan tetap sama juga. Tukar ambil macam mana lah. Maknanya inilah kau gitu. Gitu. 5 kilogram 635 gram. Itu saja. Alhamdulillah.